Saya ambil kesimpulan yang buaya adalah keluarga Sarcosuchus dan alligator adalah keluarga Deinosuchus. Menarik kesimpulan abang tu. But that's a very good question. Sarcosuchus dan Deinosuchus ni, betul ke dia ni keluarga buaya dan alligator, dan apa perkaitan dia dengan buaya dan alligator? First kita start dengan Deinosuchus. Deinosuchus ni dia buaya prasejarah yang hidup sekitar 70 hingga 80 juta tahun dahulu, sekitar penghujung zaman batu kapur, ataupun nama lainnya dikenali sebagai zaman Cretaceous. Deinosuchus ni dia Crocodilia, tapi dia bukan family Alligatoridae. Maksudnya dia bukan family alligator. Walaupun dia bukan family Alligatoridae, tapi dia sebahagian daripada kumpulan ataupun clade yang lebih besar, iaitu super family ataupun super keluarga Alligatoroidea. Sarcosuchus ni pula, ataupun gelaran yang kurang lebih kenal dia sebagai super crop, merupakan buaya prasejarah yang hidup sekitar 110 juta tahun dahulu, sekitar awal zaman batu kapur. Sarcosuchus ni pula dia lagi pening sebab dia bukan Crocodilia. Dia dalam satu clade, satu kumpulan yang dikenali sebagai Pholidiosauridae. Pholidiosauridae ni dia kumpulan ataupun clade dalam reptilia yang seakan buaya, tapi dia bukan berada di dalam order Crocodilia. Nak mudah cara macam dia ni sepapat adik-beradik Crocodilia lah macam tu, tapi dia bukan order tersebut. Jadi kesimpulan dia, dan nak mudah faham, kedua-dua Sarcosuchus dan Deinosuchus ni dia Crocodiliformes, haiwan yang seakan-akan dengan buaya yang dah pupus, tapi dia bukanlah direct ancestor ataupun leluhur utama bagi buaya dan juga alligator.